Barang bergerak macam Ya Ustaz. barang macam mana tu setakat ni lah. So far ni dari apa, ya mungkin ada apa-apa yang InsyaAllah. Untuk saya setakat pembelajaran bahasa Arab, alhamdulillah banyak peningkatan dan banyak ilmu baru yang saya dapat belajar. Alhamdulillah, pengajaran pun okey, alhamdulillah. Saya insya-Allah saya akan teruskan lah. Sebelum ni Cik Farah pernah belajar ke bahasa Arab ni sebelum dia beroperasi pernah belajar di mana-mana? Dan saya di sekolah. Sama macam Puan Safra lama lah tinggal lah. Dah lama lah tinggal tu ya. Betul. Puan Jazilan, insyaAllah. Okay, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Puan Zalina pula. Okey. Puan Zalina. Saya sama je macam Puan Safra. Okay. Basic tu ada sebab sekolah depan memang sekolah agama dan memang dia ajar bahasa Arab lah, sekolah menengah rendah dan juga sekolah menengah sekolah menengah tinggi kan. Tapi saya tu sampai SPM ada ambil juga ke? Saya sampai STPM. Lepas tu saya sama macam Puan Safra juga. Kata orang tu memang benda bahasa Arab ni memang kita tak minat. Bila kita dah tanamkan dalam hati kita, kita tak minat, kita tak suka, susah, memang dia tak lekat lah. Itulah. Ni bila sampai ambil bahasa Arab sampai STPM ke SPM? STPM. STPM. Tapi STPM tu saya belajar sampai tapi saya sekerat jalan je dalam Apasik tu lah. Saya lawa dengan masa lama juga dah belajar sampai STPM bahasa Arab tu. Ya, tapi oleh kerana kita tak minat, kita tak suka, kita selalu zikir macam tak suka kan, susah. Jadi benda tu memang tak lekat lah dalam kita punya kita punya otak, kita punya hati. Jadi macam sekarang ni bila dah lebih 20 tahun kan contohnya lah kan. Bila kita seolah kita bila belajar Al-Quran ni kita rasa macam terpanggil jugalah, macam ada kesedaran jugalah untuk kita kena belajar Al-Quran ni untuk kita faham makna dia, kita nak tadabbur ayat Al-Quran tu kan. Jadi kita perlu belajar bahasa Arab ni sebab dia memang bahasa yang lagipun bahasa dia bahasa syurga kan. Yalah dulu macam rasa menyesal jugalah Ustaz. Tapi itulah sebab Ustaz perasan sebab bila Ustaz bagi tugasan memang antara orang pertama lah setakat ni awalul syakhsi orang pertama lah yang hantar kerja. Saya fikir dah mungkin pernah belajar bahasa Arab dulu tapi tak tahu ada setakat mana kan. Yalah, semua sampai atas izin Allah Ta'ala juga Ustaz. Cuma sekejap tu maksudnya kalau dah ada maksudnya basic secara ni, dia walaupun tinggal lama nak orang kata pun nak warm up balik. Mana kita nak taskhin yang ni kita nak panaskan balik semula apa yang kita mungkin tinggal lupa sebagainya tu, insyaAllah tak ambil masa yang lama lah. Cuma tetap perlu kepada istiqamah dan juga perlu kepada maksudnya macam yang Puan Safra tadi, kena menghafal wajib bahasa Arab ni. Maksudnya masa pengalaman waktu belajar dulu kan, ustaz yang mengajar Puan Zalina pun paksa mesti kena hafal kan. Kena hafal mufradat ni, kena hafal kalimah ni kan. Itu memang tak boleh nak ni lah. Maksud kita tak boleh nak abaikanlah dalam hal tu. Okay. Baik. Syukur Zalilan lagi. Okey, Puan Fazilah pula. Puan Fazilah pula macam mana tu? Alhamdulillah Ustaz, saya sebenarnya memang tak ada pengalaman lah belajar bahasa Arab ni. Cumanya last kali dah jam 6 dululah. So maknanya memang jauh sangat lah, memang tak pandai. Kemudian bila saya belum baca Quran tu, saya kata saya nak belajar bahasa Arab ni sebab saya nak lancarkan bacaan saya satu. Yang kedua saya nak memahami lah makna. Tapi alhamdulillah bila saya belajar bahasa Arab ni, jadi bila kita baca Quran tu, ni makna dia gini. Kemudian ada yang muannas, ada yang lelaki dan perempuan, yang itulah yang bahasa-bahasa yang yang Ustaz ajar saya tu. Jadi saya dah faham sikit-sikit lah. Dan itulah kena banyak buat latihan yang banyak tertinggal, kena fahamkan balik, kena ada yang benda yang kena hafal, macam itulah. Lepas tu ayat sambung-sambung tu fi ilal tu alhamdulillah saya dah faham lah.
Yang tu. Maksudnya nak cakap tu dah boleh, nak cakap tak pandai lagi, tapi insya-Allah lah kalau kita rajin fahamkan, insya-Allah lah. Maksudnya satu orang kata satu Tuhan tu bagilah gerakkan saya join kelas ni, maksudnya banyaklah yang kelebihan saya dapat lah. Walaupun saya memang tak pandai. Macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ada ilmu barulah yang diperolehi Ya, ya. ilmu baru, betul. So walaupun sedikit tapi tetap ada yang paling penting lah yang kata apa yang Ustaz nak dengar lah maksudnya. Daripada tak ada sedikit, daripada ada sedikit ada tambahan lagi lah sebagainya lah. Ya, betul. Lama lepas tu sekarang dah alhamdulillah dapat dah untuk nak kata apa datang balik lah apa yang pernah belajar tu kan, insyaAllah. Ya, betul. Jadi alhamdulillah okey. Jadi itulah bahasa Arab ni sebenarnya itulah sebenarnya kita nak belajar bahasa Arab. Itu mungkin waktu di sekolah dulu pemahaman tentang kenapa kena belajar bahasa Arab, mungkin di situ tak diberikan satu orang kata apa, satu kata yang apa nama tu, kita kata satu motivasi yang wajar daripada kawan ataupun guru kan, yang mewajarkan kenapa sebenarnya saya kena belajar bahasa Arab. Betul. Poin yang utama sebenarnya untuk kita nak faham apa itu sebenarnya. Untuk bercakap tu sebenarnya tu apabila kita dalam keadaan yang memang memerlukan kita bercakap. Kita pergi umrah, haji ataupun kita pergi ke tempat negara-negara Arab tu, itu kita untuk bercakap. Tapi yang utama sekali ni apabila kita diadakan ataupun diwujudkan silibus modul bahasa Arab di sekolah daripada dulu kan, daripada peringkat sekolah. Maksudnya tak silap Ustaz dari peringkat apa nama tu, daripada sekolah rendah tu masuk 90-an lah, 80-an belum ada lagi 90-an di sekolah rendah. Kalau sekolah menengah tu, kalau yang belajar di sekolah agama tu memang adalah bahasa Arab tu. Ya, tujuan sebenarnya adalah waktu dulu dipanggil JECOT kan, kelas JECOT, Jawi Quran, bahasa Arab dan Fardu Ain, JECOT kan. Jadi tujuan tu gabungan semua tu menunjukkan bahawa dengan belajar bahasa Arab tu adalah untuk kita nak memahami Al-Quran, nak faham Al-Quran. Ya, betul. Tapi oleh kerana bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab, ni bukan bahasa kita, maka memang susah. Sebab kita bukan lahir tu bercakap Arab. Kan? Bukan membesar dalam situasi dan dalam suasana ataupun bi'ah, dipanggil bi'ah Arabiyah, suasana bahasa Arab. Apatah lagi kalau belajar sekolah rendah lepas tu tinggal terus, ataupun walaupun belajar sekolah menengah tu tinggal terus contoh kan. Dia juga yang menyebabkan cabaran lah, dan kemudian pula tidak diwajibkan. Tak diwajibkan maksudnya menjadikan bahasa Arab satu subjek bahasa yang wajib. Tak kira siapa asalkan orang Islam wajib kena belajar bahasa Arab. Contoh, kalau di situ maka kalau diwajibkan, Ustaz rasa ramai orang akan betul-betul akan sungguh-sungguh lah macam mana nak excellent dalam math, science, waktu kan sebab wajib dalam sampai daripada peringkat sekolah rendah UPSR lagi kan sampai ke PMR dulu, SPM sampai ke peringkat yang atas kan. Tapi oleh kerana itu sebagai option saja, pilihan, itu menyebabkan apabila dah tak ada pula galakan daripada yang berada guru ke ataupun pelajar ke ataupun parent, dan menyebabkan minat tu dia belajar hanya disebabkan berada di tempat tu, berada di sekolah tu, nak kena belajar. Nak kena belajar. Tapi yang sebenarnya tu bila dah macam ni baru tahu. Itu sebabnya belajar bahasa Arab tu adalah untuk kita nak faham apa yang kita baca. Kita solat, waktu kita baca doa, waktu kita yang lebih baiknya kalau waktu kita dengar orang khutbah, kita dengar dalam waktu apa nama tu di padang Arafah contoh, kita boleh faham contoh sampai tahap kita boleh faham kan. Itu paling kita ni. Itu masa akan ambil masa sedikit lah untuk ni, tapi itu sebenarnya yang kita nak. Jadi itulah mana Ustaz ni kalau boleh, maknanya apa yang apa nama dalam tempoh kita belajar walaupun singkat, insyaAllah mungkin kalau ada peluang rezeki boleh sambung lagi untuk next stage ataupun level yang seterusnya kan. Tapi yang paling penting tadi tu apa yang dipelajari tadi tu dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan sama ada dalam kegiatan aktiviti harian ataupun kalau katakan kalimat-kalimat tu ada hubung kait dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran, melibatkan isim, fi'il contohnya kan, huruf. Maka sekurang-kurangnya bila kita baca, kalau dulu bila nak baca Quran, kita nak baca surah apa-apa kan,
kita kena tengok tafsir, tengok terjemahan ya, dan paling tidak kurang-kurangnya walaupun tidak keseluruhan ayat, tidak keseluruhan surah. Macam ni pelajaran ni kan P macam puan apa tadi, puan ayat. ya. Beritahu tadi, ni ada huruf jar, ni apa semua. Jadi di situ dah daripada dulu tak tahu, sekarang tahu. Tanpa melihat daripada terjemahan ataupun tafsir. Kan? Dan tak lebih lagi itulah, memang kena usahalah untuk untuk menghafal kalimah-kalimah ya, isim topik ataupun huruf. Ya, insya-Allah. Okey. Itu rasanya Puan Khairul Nisa mungkin tak dapat masuk ke malam ni, ada hal ya. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lama sangat tu ya. Sittah wa thalathuna sanawat. Ya, lama sangat. Zaman tawil. Ya, zaman tawil maksudnya tempoh masa yang panjang, yang lama. Kalau katakan orang Arab Mesir dia kata min zaman. Dia ada perbezaan lah bahasa Arab. Kita baca bahasa Arab ni paling grammar bahasa Arab. Yang panggil bahasa Arab Fusah. Bahasa Fusah ni bahasa Arab. Bahasa Arab baku lah, bahasa Arab formal dengan bahasa Arab Mesir. Kan? Jadi masa Ustaz baca kat sana tu memang jangan katakan ni walaupun belajar daripada sampai ke STPM jugalah. Ustaz Ribu sampai STPM baca bahasa Arab. Tapi bila pergi ke sana tu tak faham apa orang Arab sana cakap. Dah belajar bahasa Arab ni sebab tak pernah guna. Hanya sikit pengalaman. Walaupun belajar bahasa Arab pun tak semua orang boleh cakap. Belajar sebab kita belajar lebih pada teori. Teori dan menghafal. Kan? Kat sekolah memang kalau masuk dengan syarahan pun kita hafal. Teks dah ada, teks syarahan apa semua kan hafal. Tapi tak pernah bercakap secara face to face ataupun wajahan liwajah. Maksudnya face to face dengan orang Arab ataupun kita bersemuka, ya, muqabalah, bersemuka. Bila pergi ke sana tu pada lepas STPM lah. Lepas STPM bila dengan orang Arab tak faham. Tak boleh nak balas balik apa yang dia cakap sebab dia pun ada bahasa Arab pasar. Bahasa Arab pasar lah maksudnya kita macam kalau dialek antara orang KL dengan orang Kelantan cakap kan lain. Pergi tak faham orang KL, orang Selangor pergi Kelantan tak faham orang Kelantan cakap apa ni kan, pasti sikit gitu tapi tak faham semua kan. Dia macam tu. Tapi bila berada kat sana oleh kerana nak kita ada sikit-sikit yang kita macam ada beberapa kalimah yang boleh faham. Jadi kita belajar dengan masyarakat. Maksudnya duduk sana jadi nak keluar nak pergi beli sayur ke ikan pun kena bercakap kan, ataupun nak urusan apa semua kena. Jadi belajar daripada situ. Jadi dah basic dah ada. Jadi nak bercakap. Jadi kena beranikan. Beranilah maksud kena berani. Salah ke betul kena cakap kan. Jadi bila salah, jadi yang bagus orang Arab ni bila kita bercakap salah, ada yang khata mana yang kesalahan kita cakap dari segi tentang nahu tata bahasa kita. Dia akan betulkan. Kan? Dia akan betulkan. Jadi dari situlah. Jadi alhamdulillah kan. Jadi maknanya kalau orang kata apa, Arab Mesir bercakap, insyaAllah kita boleh bercakap ni. Dalam masa yang sama pula bahasa Arab usaha. Dalam masa memang kalau katakan belajar hanya semata-mata belajar. Itu jangan katakan macam Puan Fazila, Cik Farhan yang tak pernah betul dah lama mungkin belajar pun ataupun tak pernah belajar langsung. Yang ustaz yang pernah belajar di sekolah sampai STPM pun kalau tidak kerana berada di tempat di negara yang memang kita memaksa diri untuk bercakap, maka tak boleh juga nak cakap Arab. Tapi sebab pergi ke sana tu nak faham, nak belajar agama kan, nak faham lagi. Aku dah belajar waktu di sekolah tapi nak lebih lagi dia punya ni kan. Dalam belajar bahasa Arabnya, dalam agama, fiqh, tauhid dan sebagainya. Maka nak daripada situ dua dalam satu lah. Nak faham baca buku, kitab-kitab semua. Lepas tu dalam masa sama nak bercakap dengan orang Arab Mesir yang kita tak pernah, dengan dialek dia yang orang kata apa, dialek pasar dia kan apa semua.
Jadi alhamdulillah kat situ. Jadi maksudnya perlu mujahadah. Mujahadah untuk dalam belajar. Jadi begitu jugalah. Macam kelas kita ni, walaupun tempoh yang dalam beberapa bulan, insyaAllah moga-moga dapat disambung lagi. Jadi perlu mujahadah untuk untuk memahamkan ya kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat. Okay. Yang penting jangan malu nak bertanya kalau tak faham. Itu yang paling utama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Kan? Itu dibaca dengan ayat Quran. Okey, jadi kita akan sambung dengan pelajaran ad-darsu as-sadis. Ad-darsu as-sadis itu pelajaran yang ke-6 iaitu tentang al-ajhizatu al-elektroniyah. Al-ajhizah al-elektroniyah. Iaitu peralatan elektronik. Peralatan elektronik. Dia ada perbualan yang elektronik. Kita tengok. Okay. Jadi perbualan di antara Amir dan Sufyan. Jadi saya nak panggil dua orang lah. So, ni yang pertama Encik Farhan. Encik Farhan boleh jadi Amir. Boleh Encik Farhan? Boleh insyaAllah Ustaz. Okay. Puan Zarina jadi Sufyan, boleh? InsyaAllah Ustaz. Okay, tafadhal, silakan. Ta'ala ya Sufyan, ayumkinuka an tusa'idani min fadlika? Labbaika ayyu khidmatin? Hal indaka hasubun? Naam, indi hasubun. Law samahta asta'iruhu uridu an aftaha baridi al-elektroniya. Tafaddal ya akhi bikulli sururin. Ma hiya kalimatul maruri? Mururi. Ya. Intazir Intazir. lahzatan sa'aktubuha laka. Hal indaka hisabun fi Facebook? Naam, indi. Ma rukmu hatifika? Ini nak sebut apa ni Ustaz? Cuba. Sifrun. Yes, sifra. Sifrun. 8 samaniyatun. Samaniyah. Wahidun. Sabatun samaniyatun. Tis'atun samaniyatun. Wahidun. Homsatun. Arba'ah. Tak apa. Okay, terus. Okay, teruskan. Ya, sama. Khuz hasubaka jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak panggil satu lagi. Puan Safra jadi Amir. Puan Fazilah jadi Sufyan. Boleh ya? Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan Ustaz. Silakan, tafadhal. Ta'ala ya Sufyan, ayumkinuka an tusa'idani min fadlik? Labbaika ayyu khidmatin? Hal indaka hasub? Naam, indi hasubun. Law samahta asta'iruh uridu an aftaha baridil elektroniya. Tafaddal ya akhi bikulli sururin. Ma hiya kalimatul mururi? Intazir lahzatan sa'aktubuha. Intazir lahzatan sa'aktubuha laka. Hal indaka hisabun fi Facebook? Naam, indi. Ma rakmu hatifik? Samaniyatun sab'atun. Sifrun samaniyah. Apa dia Ustaz? Depan dia kan kosong tu. Sifr. Sifr. Sif.
Lepas tu samaniyatun ya. Okey, teruskan. Lepas tu wahidun, Hmm. sab'atun, samaniyatun, Okey. tis'atun, samaniyatun, wahidun, khamsatun, arba'atun. Hasubak jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Okey, syukran lakum. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Tak apa. Alhamdulillah yang baca ni lama-lama kan, mula-mula memanglah dah lama tinggal kan. Lama-lama kita ulang-ulang baca, insyaAllah boleh lancar. Okey. Jadi perbualan di antara Amir dan Sufyan. Nanti Ustaz akan bagi juga bagaimana kalau perbualan di antara perempuan dengan perempuan. Jadi adalah sedikit perubahan. Jadi minta tolong tarkis. Tarkis yang ni fokus ya. Okay. Ada sedikit yang perlu dicatat untuk ialah kalimah-kalimah yang bertukar. Oleh kerana jika yang saling bercakap tu dah bertukar jantina. Ini sama lelaki kan. Okay. Jadi al-hiwar baina Amir wa Sufyan. Jadi perbualan di antara Amir dan Sufyan tentang huma yatakallamani anil ajhizati al-elektroniyah. Jadi mereka berdua ni sedang bercakap tentang peralatan elektronik. Okey. Ta'ala ya Sufyan. Jadi Amir memanggil Ta'ala ya Sufyan. Datang sini. Sufyan. Ta'ala. Datang. Dia tahu orang Arab memang kalau dia datang. Kata, jom ke sini atau jom. Come. Okey. Itu. Ta'ala. Ta'ala ya Sufyan. Okay. Kalau dipanggil kepada orang perempuan, contoh Ustaz panggil kepada Fazilah. Ta'ali ya Fazilah. Ta'ali. Ada tambah ya. Jadi bila panggilan jom ataupun datang sini, datang kepada muannas, kepada orang perempuan, maka tambah ya. Ta'ala untuk panggilan kepada lelaki. Ta'ali tambah ya. Panggilan kepada orang perempuan. Tak kisah yang bercakap lelaki perempuan, tak ada masalah. Yang penting siapa yang dipanggil. Dia panggil lelaki ke perempuan? Kalau yang dipanggil itu adalah, dia panggil ajak datang tu adalah lelaki, Ta'ala. Kalau yang dia panggil itu adalah perempuan, Ta'ali. Okey. Boleh setakat ni? InsyaAllah Ustaz. Okay. Ta'ala ya Sufyan. Ayumkinuka an tusa'idani min fadlik. Ayumkinuka. Boleh tak awak tu adakah? Yumkinu bolehkah awak? Adakah? Bolehkah awak? Jadi lebih mudah untuk kita terjemah. Kalau ikut satu-satu macam tu terjemah dia. Adakah boleh awak? Okey, kita tukar sikit. Bolehkah awak? Dengan gaya bahasa yang mungkin lebih memudahkan kepada kita. Bolehkah kamu? Bolehkah awak? Ayumkinuka an tusa'idani. Bolehkah awak tolong saya? Tusa'id, tolong. Awak tolong. Tak, tu awak. Tusa'id. Ni saya. Saya kena tolong. Bolehkah awak tolong saya? Min fadlik. Okey, min fadlik ni sebenarnya satu macam kata polite, kata adab. Macam English lah. And please can you help me? Kan menggunakan please, itulah dia min fadlik. Macam kita kalau kita cakap bolehkah awak tolong saya? Sebenarnya kita tak ada satu terjemahan yang tepat. Kalau kita dah mulakan, macam kita cakap, kalau boleh, saya harap sangat awak tolong saya. Itu cara kita punya, cara kita minta tolong orang kan. Jadi di sini Ustaz lebih suka min fadlik ini macam seperti mana English gunakan please. Itulah dia min fadlik. Please, can you help me? Kan? Itu dia. Maksud. Mana bukan di sini tolong tadi. Kalau kita nak sebut tolong, bukan tolong minta help. Minta tolong, minta bantuan tak. Maksud di sini nak minta satu jasa baik. Nak minta jasa baik untuk dapatkan bantuan ataupun dapatkan pertolongan daripada somebody itu. Jadi ditambah dengan min fadlik.
dan dia di belakang. Dia mesti di belakang. Min fadlik. Ya. Kalau English tu please dimulakan di depan. Tapi terbalik. Jadi dia mulakan di belakang. Mana untuk apa saja. Apa saja yang nak minta nak minta sesuatu ke apa, ya. Nanti saya tunjuk contoh ayat lain yang menggunakan min fadlik. Maka gunakan min fadlik tapi di di belakang. Ya. Okey. Jadi dia tanya apa? Ayumkinuka, boleh tak awak tolong saya antusa'idani min fadlik. Mana situ tolong situ lah. Mana kalau kat sini min fadlik itu kan kalau boleh, dia kalau boleh tak awak tolong saya? Kalau kita cakap macam tu kan. Jadi ayumkinuka antusa'idani min fadlik. Ini untuk bercakap minta kepada orang lelaki. Kalau perempuan kita tukar ayumkinuki, panggil Puan Zarina. Ta'ali ya Sayyidah Zarina. Ayumkinuki antusa'idini. Jadi tu kena tambah ya. Antusa'idini min fadliki. Min fadliki, seorang lagi sekali. Ta'ali ya Sayyidah Zarina. Ataupun ta'ali ya Puan Zarina. Ayumkinuki antusa'idini min fadliki. Jadi sini apa perubahan yang berlaku? Yang pertama tadi ta'ala jadi ta'ali. Yang kedua ayumkinuka digantikan dengan dhamir bagi awak perempuan, ki. Kalau ka tu dhamir bagi lelaki, awak lelaki, anta. Ki bagi awak perempuan. Jadi tukar. Macam kita tanya, kaifa haluka? Dia tanya kepada orang lelaki, awak apa khabar? Tapi kalau perempuan, kaifa haluki? Ya, dengan ki. Sama juga kita tanya nama. Masmuka, apa nama kamu? Tapi kepada orang lelaki. Kalau orang perempuan, masmuki, apa kamu juga. Bezanya ka dengan ki. Okey. Ayumkinuki antusa'idi. Jadi sini dia tambah ya. Maknanya untuk ini fi'il mudhari' ni. Macam mana tahu fi'il mudhari'? Kita dah belajar apabila di depan fi'il mudhari' ada salah satu daripada 4 huruf. Sama ada huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta. Di sini tu. Tusa'idu. Asalnya tusa'idu. Antusa'idu. Asalnya tusa'idu. Tetapi oleh kerana ada an itu adalah huruf nasab. Jadi boleh patah balik semula kita dah baca dalam bahagian huruf. Ya, dalam bahagian jenis-jenis huruf namanya huruf nasab. Yang menyebabkan fi'il mudhari' bertukar kepada baris atas. Sebab tu dibaca dengan antusa'ida. Untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, tusa'idu dia jadi tusa'idina. Jadi ya. Tusa'idina. Tetapi bila ada an dia kena buang na. Dia tinggal ya. Antusa'idi. Awak tolong. Ni tu saya. Antusa'idi. Ayumkinuki antusa'idini min fadliki. Okey. Setakat ni jelas? Sekejap Ustaz, nak tanya balik. Ya. Yang tadi kalau perempuan antusa'idi tu sama je? Tak tukar lah. Kalau perempuan antusa'idi. Kena tambah ya. Antusa'idi. Ni. Idi. Ya. Kalimah fi'il mudhari' untuk perempuan tusa'idina. Kalau lelaki tusa'idu, perempuan tusa'idina. Awak perempuan, awak membantu, awak menolong. Tusa'idina, dia ada nun. Idina. Tetapi oleh kerana ada an, dalam ayat ni ada an, na tu kena buang, kena delete. Jadi dia tinggal hanya setakat tusa'idi. Antusa'idi. Ni tu saya. Saya yang kena tolong. Minta tolong. Tolong saya kan. Ni tu saya. Okay. Kalau fi'il mudhari' untuk awak, tusa'idu. Awak tolong. Awak menolong. Awak membantu. Tusa'id. Cuma ada an yang menyebabkan dia baca dengan bagian atas. Antusa'ida. Sebab an tu huruf yang menyebabkan dia bertukar kepada baris atas. Menasabkan fi'il mudhari'. Okey. Jadi kalau tukar ayat perempuan, antusa'idi tambah ya.
min fadliki. Ya, okey. Ya, saya akan untuk yang pertama. Labbaika. Labbaika maksudnya silakan. Ataupun macam dia mengalu-alukan. Labbaika, boleh silakan. Labbaika. Kita boleh bisa dengar dalam waktu haji kan, musim haji. Labbaik Allahumma labbaik. Mana labbaika, mana mengharap. Labbaika, kami mengharapkan kamu ya Allah. Labbaika, labbaika. Kita ni. Jadi dia pun menyahut pertanyaan daripada Amir tadi. Labbaika, silakan, boleh. Dia kata tanya, boleh tak tolong saya? Jadi labbaika. Kalau perempuan, Labbaiki. kalau kata yang bertanya tu orang perempuan lah kan, maka dia akan balas labbaiki. Beza tu je, makna sama. Okey. Ayyu khidmah. Ni kita buat, ni Ustaz ajar cara bagaimana nak nak bercakap. Dia beza. Kita membaca, okey, memang dia ada baris ayyu khidmatin. Tetapi dalam perbualan orang Arab dia tak baca baris. Dia matikan huruf terakhir. Macam kita baca Quran lah. Dia baca Quran kita tak baca baris. Bila kita wakaf kita di akhir ayat tu, kita matikan. Ya. Dia begitu orang Arab, bila dia bercakap, berkomunikasi, dia akan matikan. Cuma dalam pembacaan kita baca. Dalam pembacaan kita baca sebagai untuk kita tahu yang kita belajar itulah. Perubahan baris kan. Perubahan baris akhir bagi setiap perkataan kan. Tapi dari segi percakapan bila berborak, labbaik, ayyu khidmah. Apa yang boleh saya bantu? Ayyu khidmah, apa yang boleh dibantu, apa yang boleh saya bantu, itu maksudnya. Ayyu khidmah, ini umum, tak kisah lelaki perempuan boleh guna yang sama sebab dia tidak melibatkan domain, tidak melibatkan kata ganti. Ayyu khidmah, macam kita kata, what can I do for you? Ayyu khidmah, apa yang boleh saya buat, apa yang boleh saya bantu, ayyu khidmah. Okey. Amir pun tanya, hal indaka hasub? Hasub kita matikan. Adakah awak ada komputer? Hal, adakah? Inda, adakah awak? Mana adakah awak ada? Hasub, hal indaka hasub? Adakah awak ada komputer? Jadi ni bila tanya awak ada, indaka. Awak perempuan, kalau dia bertanya kepada orang perempuan, tukar je lah jadi ki. Hal indaki hasub? Adakah awak ada komputer? Jadi tukar ka kepada ki je. Jadi nak bertanya bermaksud ada, itu gunakan dengan apa? Zarah. Ini namanya indah tu adalah zarah. Ya, zarah yang berkaitan dengan apa nama ni? Makan. Ya, zarah yang berkaitan dengan tempat. Maksudnya ada sesuatu. Ya, indaka. Adakah awak ada hasub? Adakah awak ada komputer? Jadi apa saja kita boleh tanya. Hal indaka tilfaz? Adakah awak ada televisyen? Hal indaka apa lagi contoh? Sayyarah? Adakah awak ada kereta? Jadi kita boleh tanya, gunakan apa-apa saja dengan soalan adakah awak ada? Hal indaka. Kalau kepada perempuan, hal indaki. Dua tu. Hal indaka, hal indaki. Indaka bagi cakap dengan lelaki, indaki awak perempuan. Okey, jelas? InsyaAllah. Hal indaka hasub? Amir tanya kepada Sufyan. Naam, indi hasub. Ya, saya ada. Indi hasub, saya ada. Jadi bila saya ada ni, tak kisah lelaki perempuan akan cakap yang sama. Yang ni dia tak ada kaitan. Apa nama tu? Indi, saya ada. Bila saya ni lelaki perempuan guna yang sama. Ya, cuma tadi kalau dia bertanya kepada orang lelaki, baru tanya hal indaka. Bertanya perempuan, hal indaki. Tapi yang menjawabnya sama. Tak kira dia lelaki ke perempuan, tetap jawab. Naam, indi hasub. Ya, saya ada komputer. Ya, hasub, komputer. Selain daripada hasub, kataan yang sama dengan komputer ialah komputer. Komputer. Kaf, mim, ba, ya, waw, tara. Dia cuma tukar daripada huruf. Kalau kita English kan dengan huruf P.
Jadi P tu dalam bahasa Arab tak ada. Jadi digantikan mana-mana perkataan daripada English ataupun bahasa Melayu kita pun, contohnya, maknanya kita English lah kita kata. Daripada huruf P, dia akan tukar ataupun ganti dengan huruf ba. Huruf ba. Jadi dia tak ada P, dia ada ba. Dia ganti. Jadi komputer dia akan jadi ba. Komputer. Jadi perkataan yang sama dengan hasub. Jadi maknanya kalau komputer pun betul, komputer, hasub pun komputer. Itu tambahan ya. Itu perkataan sama. Okey. Naam indi hasub. Ya, saya ada komputer. Lau samahta. Ini tambah satu lagi. Tadi ada min fadlik. Lau samahta asta'iruhu. Lau samahta di sini macam kita kata, excuse me. Satu lagi dalam satu keadaan, excuse me macam kita nak bertanya. Dalam bahasa Inggeris kita guna excuse me, dalam bahasa Arab dia gunakan lau samahta. Satu lagi, mana di sini lau samahta, izinkan, boleh tak kamu izinkan kepada saya? Kan? Saya nak minta kebenaran daripada kamu. Macam satu lagi keadaan ayat. Bila lau samahta, kalau awak benarkan, kalau awak izinkan, itu mana-mana boleh. Mengikut pemahaman yang kita, seperti mana kita dalam bahasa Inggeris gunakan excuse me. Itu dia ya. Maksud di sini lau samahta, kalau awak izinkan, asta'iruhu, saya nak pinjamnya. Nya tu apa? Hasub tadi. Kalau awak izinkan, kalau awak benarkan, kalau boleh, saya nak pinjam komputer tu. Lau samahta asta'iru. Okey, faham? Boleh faham ya? Faham, Ustaz? Okey. Lau samahta. Kalau perempuan, agak siapa tahu? Lau samahti. Tukar bagi bawah. Lau samahti asta'iru. Itu je tukar ta kepada ti, macam juga ka kepada ki. Lau samahti maknanya kalau Amir tu bercakap dengan orang perempuan, ataupun mana dia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Maka lau samahti, kalau awak benarkan, kalau awak izinkan, kalau awak bagi, macam itulah kita punya cara kita nak memahamkan dengan ayat lau samahta ataupun lau samahti. Asta'iruhu. Saya nak pinjam. Asta'iru, kata kerja fi'il mudhari' daripada kata fi'il madhi ista'ara yasta'iru, meminjam. Bila saya alif asta'iru, saya nak pinjam, saya meminjam. Hu tu kembali kepada hasub, saya nak pinjam dia, benda tu. It's, orang putih kata it's. And saya nak pinjamnya, saya nak meminjamnya. Itu nak meminjam hasub komputer. Lau samahta asta'iruhu, lau samahti asta'iru. Okey, saya akan bacakan dua, muzakkar dan muannas. Uridu an aftaha baridil elektroni. Uridu, saya nak. Saya nak apa? Di sini sebab ada dua kata kerja. Yang pertama saya nak, yang kedua saya nak buka. Mana kata kerja yang kedua ialah buka. Saya nak buka. Oleh kerana ada dua kata kerja, satu saya nak dan satu saya buka, maka dia kena ada an. Jadi itu. An huruf nasab yang menyebabkan fi'il mudhari' tukar baris atas. Sebab tu baca aftaha. Asalnya aftahu, saya buka. Fataha yaftahu. Daripada asal kata kerjanya. Fataha fi'il madhi telah membuka, yaftahu sedang membuka. Saya membuka ataupun saya sedang membuka, aftahu. Tapi oleh kerana ada an di tengah-tengahnya, maka kena baca an aftaha. Kenapa kena ada an? Sebab nak menggabungkan antara fi'il yang pertama, uridu, dengan fi'il yang kedua, aftahu. Maka dalam bahasa Arab mana-mana bila ada dua fi'il itu, maka kena wajib kena letakkan an di situ. Di tengah-tengah. Dia tidak membawa makna apa-apa pun, cuma itu syarat dia. Dua fi'il tak boleh bergabung bersama kecuali kena ada an. Uridu an aftaha, saya nak buka. Uridu an azhaba, saya nak pergi. Uridu an
akula, saya nak makan. Uridu an adrusa, saya nak belajar dan sebagainya. Okey? Sama juga macam kat atas tu, ayumkinuka, sebab apa ada an juga? Sebab yumkinu tu fi'il juga. Ada huruf ya tu. Dia menggabungkan antara boleh dengan tolong. Boleh tolong. Yumkinu. Itu kata kerja juga. Jadi oleh kerana ada yumkinu dengan tusa'idu, maka adalah an. Sebab tu baca ayumkinuka an tusa'idan. Ya, gabungan dua kata kerja. Sama juga yang ni gabungan antara uridu dengan aftaha. Uridu an aftaha baridil elektronik. Saya nak buka email. Barid al-elektronik ni mana email saya. Ya, tu saya. Barid, kalau kata email saja apa? Baridul elektronik. Baridul elektronik. Itu email. Baridul elektronik itu email. Tapi bila dia baridi, maknanya email saya. Saya punya email. Kan? Jadi uridu an aftaha baridil elektronik. Saya nak buka email saya. Nak pinjam komputer sebab saya nak buka email. Ya, okey. Bagaimana untuk kalau perempuan yang bercakap? Sama juga. Sebab saya ni dia tak ada, dia boleh lelaki perempuan. Sama. Uridu an aftaha baridil elektronik. Cuma tak ada je lah. Nak minta tolong orang lelaki, lau samahta. Nak minta tolong, mana nak minta izinkan itu? Lau samahti. Itu saja yang kita buka. Okey. Jelas tak ni? Faham Ustaz, insyaAllah. Tafaddal, silakan. Tafaddal ya akhi bikulli surur, dengan senang hati. Silakan saudaraku bikulli surur, dengan senang hati. My pleasure. Kalau putih kata kan. Itulah dia. Bikulli surur. Kan? Dengan senang hati. Kalau kita kata, okay, tak ada masalah, boleh. Itulah kan. Okay, bikulli surur. Itu tambahan. Malah kita mana tanda kita tak ada masalah dalam sesuatu hal, maka kita tambah dengan ayat bikulli surur, dengan rasa sukacitanya. Kalau kita nak terjemah, dengan rasa penuh sukacitanya. Itu maksudnya. Itu maksudnya bikulli, dengan penuh sukacita. Surur, happy, sukacita kan. Okey. Bikulli surur. Tafaddali ya akhi. Kalau perempuan, tafaddali ya ukhti. Tukar sikit. Tafaddali tambah ya. Tafaddali ya ukhti bikulli surur. Tafaddali ya akhi bikulli surur. Itu beza. Perempuan, mu'annas. Tafaddali ya ukhti. Silakan wahai saudara perempuanku, sister. Atau walaupun bukan adik-beradik, tak, maksudnya kita macam kita bercakap bro, tak bukan adik-beradik kita pun, tapi itu percakapan kan. Ada cara bercakap, adab percakapan. Jadi lelaki bro, kalau perempuan sis. Perempuan nama sis. Sama dah. Jadi itulah dia yang kita panggil ukhti akhi. Tafaddal ya akhi, tafaddali ya ukhti. Bikulli surur. Dengan rasa gembiranya, dengan penuh sukacitanya, ya, mana-mana itu. Okey. Ma hiya kalimatul murur? Apa dia? Apa passwordnya? Apa dia password? Mana nak buka tu mesti ada password ni. Password nak buka apa nama tu? Nak buka laptop tu kan? Nak buka komputer tu. Tak boleh buka sebab ada password dia. Kalimatul murur, itu dia ada password. Apa passwordnya? Apa dia password? Hasub ni. Okey, kalimatul murur. Kalau satu lagi perkataan murur, isyaratul murur. Agak-agak apa? Isyaratul murur. Kalau kalimatul murur, password. Kalau isyaratul murur, siapa tahu? Apa dia? Beda. Isyarah. Isyaratul murur. Apa makna? Siapa tahu? Isyarah tu agak-agak pernah dengar tak mana? Isyaratul murur. Hari-hari kita akan antum semua menempuhi ataupun melalui, banyak kali akan jumpa lampu isyarat. lampu isyarat. Isyaratul murur. Isyarat tu isyarat. Murur tu lalu lintas.
apa isyarat lalu lintas, apa isyarat lah tu, kan? Okay. Isyaratul murur. Jadi kalau kalimatul murur tu password, itu beza ya. Ada perkataan sama murur tu, tapi lain perkataan depan dia akan tukar jadi maknanya lain ya. Okay. Itu tambahan di luar ya. Kau tahu dah lepas ni bila nampak traffic light tu, oh, hazihi isyaratul murur. Boleh gunalah hazihi. Kita dah baca kan, hazihi ini untuk perempuan. Sebab apa guna hazihi? Sebab isyarah tu muannas, ada tahulat. Maka gunalah hazihi. Kalau hazah untuk muzakkar lelaki yang tak ada tamar butah kan. Jadi bila nampak berlaku isyarat je, cakaplah Arab. Kan? Seorang pun tak apa, ataupun ada siapa kat sebelah, husband ke wife ke siapa, tiba-tiba cakap hazihi isyaratul murur. Tak apalah kan. Bagi dia pun ingat juga, tahu, oh ini laku isyarat kan. Macam tu. Ya. Itu caranya bagaimana nak ni. Nak menghafal satu macam kita nak hafal Quran mungkin susah. Ini saya nak beritahu cara tips supaya saya pernah beritahu sebelum ni kan. Tapi nak supaya saya akan cakap lagi supaya cara bagaimana nak boleh bercakap. Nak boleh bercakap walaupun susah nak menghafal. Walaupun tak boleh nak hafal banyak-banyak satu hari contoh. Jadi mana perkataan yang rasa macam benda ni macam contoh ni alat elektronik kita jumpa, televisyen lah, hapus semua kan. Macam saya kata lah, maknanya gunakan terus. Tinggalkan buat sementara bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris kan kita biasa guna bercakap dengan anak, dengan suami, dengan keluarga kan. Gunakan perkataan. Jadi lama-lama baru 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu kita dah biasa. Nampak kalau keluar je isyaratul murur kita sebut. Lama-lama ingat. Duduk kat rumah nanti boleh tengok televisyen sebut, jangan sebut televisyen, tilpas. Contoh lepas ni kita tengok perkataan-perkataan kan. Dan benda-benda lain sekali. Jadi itu salah satu cara tanpa menghafal. Maknanya kita tengok perkataan ni terus ni satu-satu kita ni. Kita sebut, kita sebut ulang hari-hari. Lama-lama dia akan masuk, dia akan ingat dengan selain daripada yang mana kita kena hafal lah. Macam kalau contoh melibatkan PL kata kerja. Ya, pertukaran kata kerja kan untuk saya, untuk kami, untuk awak tu memang kena hafal lah, wajib lah. Kan? Untuk perubahan kata ganti atau komen tu. Tapi untuk benda-benda, isi benda-benda yang macam ni. Cara mudah untuk nak mengingat ialah dengan gunakan terus kataan tu satu-satu. Lama-lama insya-Allah boleh. Jadi biasa lepas tu kita dah tak ingat dah English. Contoh kita bahasa kulit English kan. Ada ingat perkataan bahasa Arab je kan. Contoh. Ya. Intazir lahzah. Yang orang Arab kan tak kata lahzi tak sebut lahzatan. Intazir lahzah. Sa'aktubuha lak. Tunggu sekejap. Tunggu sebentar. Saya akan tulis password tu nak bagi kamu. Sa'aktubuha laka. Saya akan tulis password tu untuk kamu. Sa'aktubuha laka. Intazir bila dia kata tunggu kepada lelaki. Tapi kalau yang dia minta tunggu kepada orang perempuan, tambah ya. Intaziri. Macam tadi lah. Macam perkataan apa itu. Ta'ala, ta'ali. Tafaddal, tafaddali. Tambah ya. Jadi, intaziri lahzah. Tunggu sekejap. Jadi bila dia minta tunggu kepada kaum perempuan, tambah ya. Intaziri lahzah. Sa'aktubuha laki. Jadi laka. Bila perempuan, laki. Intaziri lahzah. Sa'aktubuha laki. Saya akan tulis password tu kepada kamu. Okey. Hal indaka hisabun di Facebook? Jadi Amir pun tanya, adakah awak ada akaun Facebook? Hisab tu akaun lah, akaun Facebook. Akaun lah kita guna kata akaun. Akaun dalam Facebook. Facebook. Hisab. Hisab ni ada dua. Satu bermaksud kira-kira. Kita nak hitung berapa jumlah. Kita belajar ilmu hisab dulu kan. Kalau waktu 80-an kita sekolah rendah dulu kan bukan matematik. Kalau siapa yang peringkat 80-an, sekolah rendah yang peringkat awal 80-an, sama dengan Ustaz, maka dulu baca ilmu hisab. Betul ya? Ingat lagi ilmu hisab. Ya, betul. Ilmu hisab. Bila 60-an, barulah tukar kepada matematik. Jadi hisab, kalau ikut kira-kira lah. Itu satu makna, kira-kira. Yang satu lagi hisab ni bermaksud akaun. Akaun. Jadi dua makna lah mengikut keadaan. Satu bermaksud kira-kira, ya, dan satu membawa masuk akaun, ya. Jadi hal indaka hisab di Facebook.
Adakah awak ada akaun di dalam Facebook? Naam, indi. Ya, saya ada. Indi. Ya, indi. Ain bagi bawah. Indi. Okey. Okay. Hal indaka, tukarlah kalau perempuan ni macam Ustaz dah ajar dia. Hal indaki kepada hal indaki hisab di Facebook? Naam, indi. Okey. Sikit lagi. Okey. Amin bertanya lagi. Ma rakmu hatifika? Apa nombor telefon? Rakmu, rakam. Nombor. Rakam. Cara mudah nak ingat, nak perkataan. Jadi macam contoh perkataan yang rakmu dia ada mati. Bila nak menyebutnya macam susah rakmu. Contoh kita tak nak baca baris. Macam mana? Rakam. Kita baca tukar qaf tu kepada baris atas. Jadi rakam. Rakam tu nombor lah. Number. Rakam. Rakam. Kan? Itu cara sebutan kita. Cara kita nak guna dalam percakapan, kita nak guna berapa rakam awak? Berapa rakam telefon awak? Tak apa, campur-campur. Rakam tu nombor. Tukar. Cara kita nak mengingat. Cara nak menghafal secara tak langsung. Jadi gunakan dalam percakapan. Kita mix dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tak ada masalah. Apa rakam telefon awak? Jadi gunakan terus kata rakam. And contohnya. Jadi saya dah kata rakam tadi. Rakam. Ma rakmu hatifika? Apa rakam? Apa nombor telefon? Handphone. Hatif tu mobile. Mobile phone. Ataupun handphone. Kalau telefon yang telefon office, telefon rumah kan, itu tak panggil hatif, dipanggil telefon. Telefon betul-betul telefon lah. Telefon. Itu telefon. Kalau telefon tu dia melibatkan telefon rumah lah, telefon office. Kan? Tapi kalau hatif tu merujuk kepada mobile phone, handphone. Okay. Hatif. Satu lagi perkataan yang sama dengan hatif ialah jawalun. Jim, waw, alif, lam. Cuma waw tu ada sabdu. Jawalun. Bermaksud handphone ataupun mobile phone juga. Dua perkataan sama tapi berlainan perkataan makna yang sama tetapi berlainan perkataan. Ma rakmu hatifika? Ma rakmu jawalika? Kalau kita tukar hatif kepada jawal. Makna sama je. Telefon bimbit. Mobile phone. Handphone. Ya, itu dia. Okey. Apa nombor telefon kamu? Ma rakmu hatifika? Kalau perempuan kita tanya. Ma rakmu hatifiki? Apa nombor telefon mobile kamu? Mobile telefon, mobile phone ataupun handphone kamu. Okey. Apa jawab? Bagaimana kita nak menyebut dalam bahasa Arab nombor? Jadi masa saya beritahu tadi. Jangan baca baris. Matikan. Contoh kat sini apa dia punya ni? Nombor dia. Samaniyah. Wahid sab'ah. Samaniyah tis'ah. Samaniyah wahid khamsah arba'ah. Barulah betul bunyi Arab. Matikan. Jadi awal-awal tak ajar bukan apa. Takut tiba-tiba ada friend, kawan, sahabat daripada orang Arab. Minta nombor telefon. Dia pun bertanya, ma rakmu hatifiki? Contoh kan. Dia pernah dengar ni, pelajaran ni kan. Kan, dia bagi. Jadi, sebut dalam bahasa Arab. Macam mana orang Arab cakap. Kalau sebut macam tadi, contoh. Sifrun, tamaniyatun, wahidun. Jadi pun, dia ni baru baca bahasa Arab ni. Dia macam tu kan. Jadi lambat pun satu. Jadi panjang kan. Bila kita sebut baris tu jadi panjang. Jadi, matikan. Jadi sifr, samaniyah, wahid, sab'ah, samaniyah, tis'ah, samaniyah, wahid, khamsah, arba'ah. Jadi cuba gunakan dengan nombor sendiri nanti. Nak beritahu bila contoh tanya, beritahu kan contohnya sifr, wahid, khamsah, ithnain, sifr, wahid, sifr, ithnain. Itu punya nombor. Kan? Jadi kita sebut dalam dalam bahasa Arab tu dengan mematikan nombor tanpa dibaca baris. Macam. Okey, lepas ni boleh ya? Allah. Maknanya bila katakan sebut nombor tanpa
dibunyikan baris di akhir. Okey. Khuz hasubak. Khuz hasubaka. Ambil khuz, ambil ni. Khuz lelaki, khuz. Tapi kalau perempuan tak payah. Khuzi hasubaki. Khuzi hasubaki. Ambil ni apa nama laptop ataupun komputer awak ni. Dia dah siap dah. Jadi dia nak buka nak apa nama untuk email kan. Jadi dah selesai. Jadi khuz hasubaka. Kalau dia bercakap ke perempuan, khuzi hasubaki, ambil komputer ni, komputer awak ni. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada kamu. Jazaka. Jaza tu fi'il madhi. Tapi dalam fi'il madhi, tetapi sebenarnya dia dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa membawa maksud kepada masa yang akan datang. Tapi guna fi'il madhi, past tense. Tapi sebenarnya dia adalah dalam bentuk ad-doa yang masuk kepada perbuatan yang belum berlaku. Jadi kita semoga Allah memberikan balasan. Mana belum berlaku. Kita minta semoga Allah in the future berikan ganjaran kepada kamu dengan kebaikan. Jadi gunakan fi'il madhi tetapi membawa masuk kepada apa nama tu yang akan datang, mustaqbal, future. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas jaza, membalas kamu. Allah membalas kamu. Allah memberikan ganjaran kepada kamu khairan, kebaikan. Ya, jazakallahu khair. Kalau perempuan, apa yang kita nak tukar kat situ? Jazakillah. Jazakillahu khairan. Semoga Allah tukarkan berkilah. Jazakillahu khairan. Semoga Allah balas atau memberikan ganjaran kepada kamu dengan kebaikan. Jadi ramai bila katakan di sini pula, dia kan jazakallah tu biasa dengan orang sebutkan. Tapi kadang-kadang kita tersalah bila ada orang perempuan bagi sesuatu, kita pun ucap jazakallah. Sebenarnya yang betulnya kalau yang kita nak ucapkan terima kasih ataupun tanda syukur tadi kepada perempuan, maka kena tukar jazakillahu khairan. Kalau lelaki, kita baru kita ucapkan jazakallahu khairan. Jadi lepas ni apa nama, tak silap lah kan, mana tak boleh buat silap lagi bila kita nak ucapkan terima kasih dalam bentuk doa. Kalau hanya kita sekadar, kalau kita sebut syukran jazilan, terima kasih betul, syukran jazilan, terima kasih banyak-banyak, itu secara formalnya. Secara yang dalam bentuk doa, jazakallahu khairan. Jadi mana-mana boleh. Cuma bezanya syukran tu dia tidak membawa maksud doa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih lah. Tapi bila jazakallah dia membawa dua. Tanda kita mengucapkan terima kasih dan dalam masa yang sama kita mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi dua dalam satu. Bila kita ucap jazakallahu khairan ataupun jazakillahu khairan. Okey? Jelas setakat ni? Faham Ustaz, insyaAllah. Faham. Okay. Wa jazakallahu khairan, jadi balas balik. Wa jazakallahu khairan. Okey, semoga Allah juga memberikan ganjaran atau kebaikan kepada kamu. Okey. Satu lagi, selain daripada ini, kalau kita akan contoh orang ucap dulu. Jazakallahu khairan ataupun jazakillahu khairan. Satu lagi, bila kita nak balas, boleh balas selain daripada yang kita ulang balik yang ayat yang sama. Kita balas dengan apa? Jazakumullah. Jazana wa iyyaka. Kalau lelaki kita kata jazana wa iyyaka. Semoga Allah mengganjari, memberi ganjaran kepada kami, kepada kita dan juga kepada kamu juga. Jazana wa iyyaka. Kalau perempuan, kalau kita balas kepada perempuan, jazana wa iyyaki. Pun boleh situ. Ya. Dah ada setengahnya pula dia jawab pendek je, ambil yang belakang tu. Wa iyyak, wa iyyaka, wa iyyaki. Okey. Jadi mana-mana boleh lah. Jadi yang mana yang rasa ingat boleh ni. Ya, semua sudah bentuk doa. Ya. Cuma kalau katakan apa nama tu? Kalau kita jadilan, jawabnya apuan.
satu je lah sama-sama. Tapi kalau yang ni dalam bentuk doa lagi, orang kata sambil kita ni, kita dapat 2 dalam 1 lah. Ada sebenarnya kita ucapkan terima kasih. Dalam masa yang sama juga, kita mendoakan kebaikan kepadanya. Okey. Kita dah selesai untuk yang ni, perbualan. Jadi kita masuk sedikit untuk latihan ni. Latihan ni tak ada susah ni. Apa arahan dia tu? At-tadribul awal. Latihan yang pertama. Do' alamatan, letakkan tanda. Do' tu letak. Put. Letakkan alamah tanda. Tanda right tu lah. Tanda sahih tu. Sahih. Amam al-ibaratis sahihah. Di hadapan ayat yang betul. Wa alamatan khata'. Mana tanda salah. Amam al-ibaratil khati'ah. Di hadapan ayat yang salah. Wifqal hiwari al-madhi. Berdasarkan ataupun berpandukan kepada perbualan tadi. Yang lepas tadi kan. Jadi, apa agak-agak ayat yang pertama tu? Laisa inda Sufyan hasub. Sahih am khati. Betul ke salah? La sahih. Khata'. Ya? Khata'. La sahih. Dah sahih. Macam mana tu? Laisa indi Sufyan hasub. Okey, jadi jawab sahih au khati. Betul ke salah? Salah. Salah dalam masalah apa saya sebut ni? Khati'. Khata ataupun khati. Khata ataupun khati. Dulu boleh. Khata boleh, khati boleh. Kalau betul sahih. Sahih. Khotik. Ni yang kita al-khati'ah ni kan. Kita buat tabulat je. Al-khati' ataupun khata' pun boleh. Ya. Khata' sahih. Sahih khata. Khata' betul, salah. Jadi kalau betul sahih. Kalau salah khata' ataupun khati'. Khata' ataupun khati'. Mana-mana dah. Yang rasa selesa. Kalau rasa nak sebut khati' pun boleh, nak sebut khata' pun boleh. Maksudnya wrong, salah. Okay, jadi yang laisa inda Sufyan hasub sahih am khata'. Khata', ya. Jadi sebab dia kata apa? Sufyan tak ada komputer. Salah lah sebab Sufyan memang ada komputer. Amir yang pinjam dengan Sufyan. Okey. Nombor 2. Barid Amir Yuridu Amir an yaftaha YouTube. 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 Dia bahasa YouTube. Amir nak buka YouTube. Sahih atau khata'? Khata'. Okey, jadi sebenarnya Amir yuridu Amir an yaftaha apa dia? Baridil elektroni. Baridil elektroni. Jadi sebenarnya Amir nak buka email. Baridil elektroni. Bukannya YouTube. Okey. Jadi khata'. Okay. Yang ketiga. La ya'rifu Sufyanu kalimatal murur. Sahih. Okay. Apa agak soalan ni? La ya'rifu. Sufyan tidak tahu kata laluan atau password. Sufyan tidak tahu. Dia tahu password. Kata ni apa password? Kata laluan. Sahih atau khata'? Sahih. Sufyan tak tahu kan password ya? Betul tak tahu kan? La tu tak lah ya. Okay. Tak sahih. Tidak tahu password. Okey. Kalau tak tahu password macam mana Amir boleh buka password? Boleh buka komputer Sufyan? Khata' Ustaz. Sebab Amir sekarang ni siapa punya komputer?
Komputer ni komputer Sofian. Komputer Sufian. Amir Komputer yang tak tahu Sofian. password. Amin nak Sufian. pinjam. Amir yang tak tahu password. Lepas tu Amir kan tanya. Ma hiya kalimatul murud. Yang tak tahu ni siapa? Amir. Bukan Sufian. Kalau dia kata la ya'rifu Amir kalimatal murur, betul. Amir yang tak tahu. La ya'rifu Amirun kalimatal murur. Betul. Tapi yang tak, dia kata la ya'rifu Sufyanu kalimatal murur. Salah, khata. Sebab ni memang komputer dia, mesti dia lah yang tahu password tu. Okay. Arba'ah. Nombor 4. Laisa li Sufyan hisab Facebook. Kotak juga. Jadi dia kata apa? Sufyan tidak ada akaun Facebook. Laisa tidak. Sufyan tidak ada li Sufyan. Maksudnya kotak. Kerana Sufyan memang ada. Dia kata indi, na'am, indi. Ya, saya ada. Maka salah kotak. Okey. Nombor 5. Nasya Sufyanu Raqma hatifihi. Nasya bermakna lupa. Sufyan lupa nombor telefon. Kotak juga. Semua kotak. Sufyan ingat nombor telefon dia bagi siap nombor atas. Kan? Jadi kotak. Okey. Okey, kemudian yang ni sebagai tugas. Yang ni tugasan nanti. Okey. Mudah je ni. At-tadribul khamis. Kata yang kelima. Terus ambil yang ni lah. Sebenarnya ada lagi yang ni. Tapi ambil yang mana yang agak boleh. Yang mudah untuk dibuat. Istabdil kama fil misali sani. Kama fil misali tali. Okay. Tukar seperti mana contoh yang berikut. Ma'at taghyir. Di samping ubah. Ma yalzam. Apa yang sepatut diubah. Contoh apa dia buat tu? Jawal. Jawal itu apa dia? Handphone. Sama macam handphone. Itu dia jawal. Dia dapat laisa indi jawal. Jadi gunakan ayat laisa indi. Jadi daripada itu jawal jadi laisa indi jawal. Jadi begitu juga dengan yang lain-lain tu. Maknanya cuma tambah laisa indi, saya tidak ada. Daripada hasubun sampailah ke bawah tu. Ya. Teruskan. Okey. Boleh ni sebagai kerja rumah lah ni sikit. Jadi nak latihan menulis ayat laisa indi. Saya tidak ada. Ya, dan sebagainya benda-benda tu lah. Apa yang saya tak ada? Semua ada 10 perkataan kalimah tu. Okey. Kita nak sambung yang bahagian yang terakhir. Sebab kalau tengok gambar semua dah tahu ni gambar. Cuma nak ni saya panggil yang baca lah pula. Baca sikit. Okey, Puan Zarina boleh mulakan dulu dengan apa nama baris yang atas. Okey. انتظر استاذ. انتظر كانتظار. اوكي. الأجهزة الإلكترونية. ثلاجة peti sejuk. Tabi'atun. Fact ya Ustaz? Apa tu? Mesin pencetak. Mesin pencetak. Pencetak kan. Ta'ibatun mesin pencetak. Tilfazun TV. Fa'ratun tetikus. Hasubun komputer. Lauhatul mafatihi. Lauhatul mafatihi. Window apa? Keyboard. Keyboard. Wassalatun mesin basuh. Syahinun apa ni?
Apa tu? benda ni? Plug apa ni? Charger. 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 Syahinun, charger. Saja. Syashatun. Okey. Syashatun screen. Syashatun screen. Ataupun monitor Ustaz. Screen ke monitor Ustaz? Maknanya screen atau monitor, mana bergantung. Kalau screen TV tu syashatu contoh screen TV. Syashatu tilfaz. Kalau maknanya monitor depan laptop apa handphone kan. Betul lah. Kan depan kita punya alat ni kan screen lah tu. Screen. Oh, screen. Betul. Apa beza? Kalau ada beza ke screen dan monitor? Bentuk sama tapi berbeza dia penggunaan je lah ke. Gitu. Jadi penggunaan lah. Maknanya kalau television punya pun kita panggil syashah, screen dia. Dia punya ni pun untuk komputer pun kita panggil juga syashah juga. Ya, sama. Ya. Screen atau monitor. Bergantung kepada kita nak guna untuk apa. Untuk television pun syashah, untuk komputer pun syashah. Ya, screen atau monitor. Okey. Jawalun, telefon. Betul tadi lah. iPad Ustaz, iPad je. Jawal ataupun hatifun. Mana yang sama lah. Okay. Ke iPad Ya. Macam iPad gambarnya. Macam iPad. Dia mana kita kata sebagai kita nak kata apa ya. Satu lagi orang panggil yang guna istilah apa yang kita guna untuk apa nama tu, gadget. 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 Okey. Jadi bila gadget ni kan, handphone pun gadget kan, termasuk kan, telefon pun gadget, apa nama tu, iPad pun gadget kan. Dia macam tu. Ya, gadget. Jawab dia. Padahal ada setengah dalam buku apa nama bahasa Arab digunakan, ya, ada bahasa Arab sikit telefon ni. Ya, untuk jawal bermaksud handphone. Secara umum kalau jawal menyebabkan gadget. Ada telefon ke, handphone ataupun iPad ke, itu dia. Ya, jawal dia. Okey. Seterusnya. Flashun, apa tu? Pendrive. Sekarang lagi tak tahu. Flashun pendrive. Midya'. Okey, pendrive. Okey, kemudian Midya'un radio. Hatifun telefon. Okey, hatifun itu betul lah, telefon. Ya, telefon, mobile phone. Ya, mobile phone. Okay. Tapi kalau dari segi perkataan, untuk kita kata perkataan sama erti, perkataan yang sama erti, boleh kita gunakan juga telefon bermakna hatifun. Boleh juga kita gunakan macam tu. Cuma daripada segi penggunaan sekejap. Tapi kalau soalan kadang-kadang dia masalah dia macam keras sedikit. Okay, hatifun tadi ataupun telefon. Jadi kita mengkhususkan di sini hatifun yang maksud mobil. Okey. Jadi sekejap. Salah ni telefon ni, sekejap ya. Oh, biar tu. Printer. Baru apa sih? Betul tak? Tak ada lift tak? Ustaz dah lift tak dah? Punya problem katanya. Itulah. Tak tahu ni problem kot. Tak tahu Ustaz cari apa tu. Dia mencari tu, lepas tu dia dah keluar dah. Puan Safa duduk mana?
Saya Damansara. Oh, Ni dah Fazila. masalah jauh. Saya duduk Kelang, Meru. Oh, Kelang. Puan Zarina. Saya samalah Kelang juga. Port Kelang. Oh. Oh ni Ustaz tak masuk ni, rasanya Ustaz bagi link baru kot. Oh, ya ke? Cuba tengok dekat tu. Kena tengok dekat ni kot je. Sekejap. Kat Kena check. WhatsApp ke? Ustaz. Sekejap Sekejap Ustaz. Sekejap. Ustaz. Nak cakap apa Ustaz mana? Siapa nak conduct ni? Nak cakap apa? Ustaz dekat mana? Ada Ustaz balik. Tadi terkeluar je. Okey. Oh, okey. Telefon ada masa dia pening, dia ke sana ke sini. Patut dari Ustaz bertanya tak ada yang menjawab. Oh. Hilang. Orang macam mana Ustaz? Baik, ikut peralatan elektronik kita yang ada dekat sini ada berapa semua? Ada 13 kan? Okey, 13. Benda-benda ni semua ni boleh katakan ada di rumah lah. Ini salah satu macam mana nak ingat. Macam mana cara agak-agak ingat benda ni? Kena hafal Ustaz. Cara yang hafal tu itulah. Takut hafal tak ingat. Jadi macam mana cara yang mudah yang Ustaz dah tunjukkan jalan tadi supaya boleh ingat. Mana benda tu secara tak langsung boleh ingat. Macam mana tu? Tengok dan sebut. Pegang benda. Pegang benda tu sebut. Tengok dan sebut. Kan? Ataupun kalau rajin sikit buat dalam bentuk stiker tulis bagi cantik sikit tulisan. Kan? Agak-agak kalau tak boleh kalau boleh tulis dalam tulisan Arab Jawi ni lagi bagus lah tulisan huruf huruf abjadiah ni kan lagi bagus. Tapi kalau tak mampu, kalau agak nak memudahkan ingat, nak tulis tukar pada tulisan Rumi pun tak apa. Contoh nak eja salah jatuh, tulislah S-A-L-L contohnya. Terpulang atas kreativiti ataupun yang mana yang ni kan. Yang mana memudahkan untuk ingat. Jadi tulis, lepas tu tampal dekat peti kan. Bila salah jatuh tampal dekat peti. Tengoklah kat bagaimana yang ada kosong kan, tampal ke atas. Bila pergi kat peti je baca tu salah jatuh kan. Hari-hari kita dalam sehari rasanya berapa kali kita buka peti kan. Banyak kali dalam sehari buka peti. Tengok salah je. Lama-lama dah tak ingat dah benda lain. Tak ingat freeze dah tengok peti sejuk kan. Salah jatuh. Ataupun kalau kita matikan, bila kita nak bercakap, salah je. Salah je. Kan. Mana kalau kita baca baris, salah jatuh. Tapi kalau kita matikan, salah je. Okey. Boleh ya? Boleh. Satu. Ataupun tak bolehlah. Itu satu yang boleh yang memudahkan lah sebab dia tulis. Bila tulis kita tengok, jumpalah kita. Bila kita pergi kat peti sejuk, tak nampak lagi kan. Jadi dia boleh lama-lama ingat lah. Sebab kita dah ni. Yang kedua kalau macam contoh tabi'ah ni. Mana mesin cetak tu kan. Tengok mana. Kalau ada, dekatkan dekat kita punya tu. Dekat kita punya tu. Ya, tabi'ah. Kalau tak, macam mana? Sebut satu ulang kali. Kita gunakan. Mana bila kita nak bercakap, nak guna sebut dalam bahasa Melayu ke Inggeris ni, tiba kita tukar. Tabi'atul. Ataupun tabi'ah. Biasa bercetak kan. Ya. Tabi'ah. Ataupun tabi'atul. Televisyen. Ni yang memang dikatakan selalu kita. Malam-malam macam ni, kalau tak apa, duduk kat depan, tilfaz. Tinggal TV tu. Tukar tilfaz. TV. Tukar tilfazun. Tu tak payah tulis kan. Cuma ingat, bila tengok nampak tilfaz. Kan. Ajar anak beritahu anak pula. Kalau anak dah belajar, senang. Kalau anak belajar, okey, ajar dia tilfaz. Haza tilfaz. Nak lebih bagus, gunakan haza hazi. Okey, jadi tengok yang mana ada tanda muannas, maka guna hazi. Macam tadi salajah. Hazihi salajah. Hazihi tabi'ah. Tapi bila televisyen ni, tilfaz, kan? Haza tilfaz. Haza tilfaz. Okay. Kemudian tertikus. Mouse. Kita punya komputer kan. Fa'rah.
fa'ratun ataupun fa'rah. Hazihi fa'rah. Ini tertikus, ini kan mouse kita punya mouse. Tukar ganti dengan perkataan bahasa Arab. Hazihi fa'rah. Jangan salah sebut. Kalau fa'run tu tikus, tikus betul, tikus tu. Mouse tu kan. Tu tikus. Kalau nak menggunakan dalam perkataan benda yang untuk alat komputer ni, fa'ratun. Itu baru tertikus. Itu beza ya. Kalau fa'run, haza fa'run, nampak tikus keluar daripada lubang. Itu fa'run, tikus betul. Dan haza fa'run. Haza, sebab dia muzakkar, tak ada tamar hutah. Tapi kalau yang ni tertikus ni, hazihi fa'ratun ataupun hazihi fa'rah. Hasub, haza hasub. Ini komputer. Haza, sebab muzakkar, tak ada tamar hutah, tabulat. Okey, haza hasub ataupun haza komputer. Komputer. Okey, kata yang sama dengan hasub. Okey, kemudian apa tu? Lauhatul mafatih, keyboard kita. Yang kita guna keyboard dekat laptop kita ataupun dekat handphone ke, atau dekat komputer tu. Lauhatul mafatih. Key, mafatih tu key. Mafatih tu key. Sebenarnya kunci. Bot tu lauhah. Jadi gabung. Lauhatul mafatih, keyboard. Ataupun kita panggil papan apa? Kita panggil sebenarnya dalam bahasa Melayu kita, sebab kita ada bisa guna keyboard. Papan kekunci. Papan kekunci. Untuk guna bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun kadang ingat kan, papan kekunci. Jadi bahasa Arab panggil lauhatul mafatih. Lauhatul mafatih. Ni kat rumah semua orang boleh katakan ada lah. Ghassalatun atau ghassalah. Ghassalah. Ini pun sama jugalah. Tampal dekat apa, mesin basuh tu. Kan takut susah nak ingat, tampal. Asal nak baca baju je baca. Ghassalah. Hazihi ghassalah. Hazihi ghassalah. Ini mesin basuh kan. Ghassalatun atau ghassalah. Okay, kemudian ini pun sama, boleh katakan sentiasa ada, hari-hari kita duduk pegang benda ni. Apa dia panggil? Syahin. Syahin. Ya. Pengecas kan? Charger tu. Alat pengecas, alat cas. Pengecas apa alat cas tu. Ya, atau bagi charger. Bahasa Inggeris charger. Kita guna alat pengecas. Ya. Syahin. Ya, syahin. Kemudian syashah. Syashah ni screen. Kalau TV, screen TV lah. Kalau sebenarnya yang komputer pun screen juga. Cuma ditukar dengan monitor. Tapi macam itulah masuk screen kan, muka depan. Apa nama tu, kita punya komputer ke laptop kan. Itu syashah. Jadi orang guna satu je. Komputer ke laptop ke TV ke yang ataupun macam contoh apa nama tu, cinema kan besar skrin dia. Skrin juga tu kan, skrin juga kan. Dia punya yang skrin sesuatu yang memaparkan sesuatu. Syashah yang memaparkan sesuatu. Jadi kan bila kita buka TV kan nampak paparan keluar. Syashah daripada skrin dia. Syashah. Daripada laptop pun sama, komputer kan, daripada yang skrin besar dekat cinema pun sama. Syashah. Ya, itu syashah. Okey, syashah tu atau syashah. Hazihi syashah. Okey, hazihi. Kemudian jawal, kita kata gadget ataupun boleh gunakan juga untuk bagi handphone, iaitu dia jawal. Haza jawal. Okey. Kemudian apa tu? Flash. Flash. Kita panggil apa? Pendrive. Flash. Kalau bahasa Melayu kita bahasa Melayu apa kalau pendrive? Pemacu kan? Pemacu. Apa kalau tu kita tukar pendrive dia bahasa Inggeris, kalau istilah bahasa Melayu sebenarnya apa? Penyimpan data ke bukan? Penyimpan data dia. Okey, penyimpan data. Biasa kita guna pendrive kan. Jadi kadang guna bahasa Melayu pun jarang digunakan kan. Pendrive. Flash kata dia. Ya, digunakan flash. Hadza flash ataupun hadza flash. Okey. Kemudian mizya'un, radio.
Hadza mizya'un. Hadza mizya'. Okay. Mizya', selain daripada mizya', kita boleh gunakan juga radio. Dia cuma tak bunyi O, dia bunyi U. Ya, waw. Radio. Radio. Ra, alif, dal, ya, waw. Radio. Haza radio. Haza mizya'. Jadi sama makna. Perkataan berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Dia punya sinonim. Ya, okey. Kemudian yang terakhir, hatif. Hatifun ataupun jawal menjadi benda yang sama. Ya. Telefon ataupun telefon boleh. Dalam perkataan yang sama. Cuma bila untuk membezakan antara telefon office, telefon pejabat tu dengan telefon rumah contoh, itu dia panggil telefon. Yang ni pula hatifun. Okey, hatifun. Hatif. Haza hatif. Okey, haza hatif. Okey. Jadi alhamdulillah, rasanya untuk malam ni dan dulu untuk pelajaran yang ke-6 iaitu tentang al-ajhizatul elektroniyah, iaitu peralatan elektrik. Peralatan elektrik. Okey, sebab ada satu kisah nak tunjuk. Okey. Okay, contoh ayat. Contoh ayat ya. Contoh ayat yang penggunaan kata apa tadi tu? Min fadlik dengan lau samahta atau lau samahti. Okey. So nak minta Puan Fazilah baca dulu ayat yang pertama. Boleh maksudnya ya. Yang untuk min fadlik tu. Okey. Ayat yang pertama. Fadlik. Muka surat apa Ustaz? Yang ni yang Ustaz share kat ni. Oh, Keluar yang tak? ni. Okey. Ya. Tambahan. Nanti tak akan masuk ke dalam grup. InsyaAllah. Min fadlik, tolonglah. Sudi kiranya, silakan. Min fadlik. Mengikut keadaan dia lah yang kita nak maksudkan apa. Ya, jadi dia boleh jadi kita kata silakan ataupun yang lebih sebenarnya tolonglah ataupun kalau boleh dah sudi kiranya macam itulah ayat polite kan. Min fadlik itu maksud min fadlik tadi. Ya, okey. Contoh ayat yang pertama. Agtini al-qalam. Ada tu bagi bawa. Agtini. Agtini Agtini al-qalam min fadlik. I'tinil qalama min bagi atas. I'tinil qalama. I'tinil qalama min fadlik. Tolong berikan saya pen itu. Tolong berikan saya pen itu ataupun macam kita kata kalau boleh tolong berikan saya pen itu. Boleh tamat juga macam tu kan. Ya, ataupun sudi kiranya itu mengikut kita punya ayat lah. Yang rasa sesuai kan untuk kita terjemahkan dengan perkataan ataupun dengan lafaz min fadlik tadi. Ya. I'tinil qalama min fadlik. Dia macam Ustaz beritahu lah. Min fadlik ni dia berada di akhir, di hujung. Ya. Okay. Kalau tadi dia minta tolong apa? Dia minta tanya apa nama tu? Nak minta bantuan kan? Uridu an tusa'idani min fadlik. Saya nak awak tolong saya, bantu saya kalau boleh ya. Ini contoh yang lain. Okey, cara kita nak gunakan ayat min fadlik. Okey, Puan Safra nombor 2. Puan Safra. Ya Ustaz. Nombor 2. Ayat Hello? yang kedua. Ayat yang kedua. Kejap Ustaz, jap. Sebab hello Ustaz, dengar tak suara saya? Dengar. Okey, dengar. Ayat yang Dengar. kedua. Ayat yang kedua. Nampak tak yang Ustaz share ni? Kejap Ustaz. Okey. Kejap saya guna. Okey, lau samahta uridu an. Bukan yang tu. Itu dah sebab ni yang masih lagi yang atas min fadlik tapi yang nombor 2 tu. Contoh nombor 2. Okey. If sebab saya guna phone kejap Iftahil bati min fadlik. Tolong buka pintu itu. Iftahil baba min fadlik. Ya. Okey, betul. Iftahil baba min fadlik. Okey, tolong buka pintu. Ya.
Iqra'u hadhil jamlatun min fadlik. Iftah. 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 Tak. Tapi oleh kerana dia bersama alif lam, maka kita baca bagi bawah. Iftahil. Iftahil. Iftahil baba min fadlik. Tolong buka pintu ataupun kalau boleh tolong buka pintu kalau boleh. Itulah. Okay, jadi mengikut keadaan. Contoh. Okey. Puan Fazilah, nombor 3 pula. Saya. Iqra' hadhil Iqra'ul ya. Iqra' betul. Iqra' hadhil jumlatun min fadlik. Jumlata. Jumlata, masya-Allah nampak. Hazihi min fadlik. Hazihil jumlata min fadlik. Tolong bacakan ayat ini. Iqra' ya. Hazihil jumlata min fadlik. Tolong bacakan ayat ini. Jumlah ini ayat ni lah. Ayat ni jumlah ni yang kita orang hitung ni, kita tengah baca ni jumlah ni. Jadi kau usah bagi ayat ni. Iqra' hazihil jumlata min fadlik. Tolong baca ayat kan. Baca ayat ni. Sentence ni. Tolong bacakan ayat ni. Okay. Hazihil jumlah. Iqra'. Jadi yang ni semua untuk muzakkar. Kan? Untuk muzakkar. Ya. Oh yang atas tak perasan tadi. Atas tu tulis i'tini. Bukan i'ti. I'tini sebab ada ni tu saya. I'tini al-qalama min fadlik. Berikan saya, tolong berikan saya pen. Itu. Berikan saya pen itu. I'tini. Jadi kalau di sini i'ti. Kalau berikan saja i'ti, ta bagi bawah. Tapi kalau perempuan tambah ya, i'ti. Dia kena dia penalty. I'ti ni contohnya berikan saya pen, tapi kita minta tolong kepada perempuan. Tambah ya. Jadi panjang ta tu. I'ti nil qalama min fadliki. Perempuan kan. Tolong berikan saya pen itu. Okey. Iftah pula kalau perempuan tambah ya juga. Iftahil. Cuma bila kita baca tu dia tak nampaklah panjang dia. Dari segi tulisan yang kita nampak iftahi. Melainkan kita baca alif lam tu al. Iftahi al-baba min fadliki. Begitu panjang. Iftahi al-baba min fadliki. Tolong buka pintu. Tolong bukakan pintu. Ya. Iftahi. Begitu juga iqra'. Kalau perempuan, iqra'i hazihil jumlata min fadlik. Tolong bacakan ayat ini. Iqra'. Iqra' bagi lelaki, bacalah. Iqra'i bagi perempuan. Okey. Itu contoh tambahan ya untuk penggunaan kata min fadlik. Yang kedua untuk penggunaan kata lau samahta, yang kita kata lau samahta atau lau samahti yang bermaksud silakan ataupun jika kamu izinkan. Ya, dia punya tu. Ataupun tolong, tengok bukan tu boleh. Tapi dia mula di awal ayat. Ya ni macam kalau Inggeris biasa guna kata excuse me, nak minta izin, nak mencelah. Kan? Nak mencelah, nak bertanya sesuatu, mana nak minta ruang untuk bercakap. Jadi mulakan dengan lau samahta atau lau samah. Okey. Cik Farhan. Okey, Cik Farhan nombor 1. Contoh ayat nombor 1. Lau samahta uridu anil anislam. Cik Farhan tak ada Ustaz, dia dah lock out. Dia dah keluar. Okey, macam tu Puan Zarina. Lau samahta, jika kamu izinkan atau sila. Lau samahta uridu an as'ala su'alan. Jika kamu izinkan, saya ingin bertanya satu soalan. Lepas ni boleh nak bertanya tu boleh guna ayat ni. Lau samahta uridu an as'ala su'alan. Jika diizinkan, boleh tak saya nak bertanya satu soalan? Hanya dia. Lau samahta. Bila bercakap dengan orang lelaki. Tapi kalau bercakap yang kita nak tanya tu orang perempuan. Lau samahti. Lau samahti. Uridu an as'ala su'alan. Kalau diizinkan. Saya ingin bertanya satu soalan. Ini contoh. Jadi boleh guna lepas nak bertanya ni lah. Ayat. Lau samahta atau lau samahti. Bergantung kepada orang yang sedang bercakap tu. Kalau lelaki, lau samahta. Kalau perempuan, lau samahti. Jadi lau samahta uridu an as'ala su'alan.
Yang kedua, Puan Safra. Puan Safra. Okay, lau samahta uridu an azhul. Ada. Uridu ke aridu? Uri. Uridu an azhul. Adkhul. Azhula. Ada. Adkhul. Tolong saya mau masuk. Okey, jadi pasal tak sempat nak tukar ni, kalau boleh guna macam tadi. Jika apa nama tu, jika kamu izinkan, saya mau masuk, ya, ataupun saya nak masuk. Yang lebih ni, lebih sesuai lau samahta, ya. Okey, lau samahta maksudnya jika diizinkan ataupun jika awak izinkan, jika kamu izinkan, jika awak benarkan, itulah. Okey, saya nak masuk. Nah, contoh nak masuk kelas, minta izin dengan cikgu, dengan guru. Lau samahta uridu an adkhula ya ustaz. Tambah sikit kan. Jika lau samahta, ayat ni dia ayat polite, ayat beradab. Itu ya. Di situ. Jadi dimulakan di awal ayat, ya. Lau samahta uridu an adkhula uridu an adkhula al-fasla. Saya nak masuk kelas. Uridu an adkhula al-fasla ya ustaz. Dan kalau boleh, kalau jika kamu izinkan ataupun jika diizinkan, saya nak masuk ke kelas ya ustaz, contohnya. Okay. Yang ketiga, Puan Fazilah, yang terakhir. Lau samahta i'tini kitabak. Kitabakun. Kitabak ke kitabakun? Kitabak. Kitabaka. Kalau kita baca baris, Oh, kitabaka. kitabaka. Kalau kita matikan, kitabaka. Ya. Kitabaka atau kitabaki. Jadi kalau dimatikan, kitabaka. Lau samahta ni'tini kitabaka. Kalau perempuan, lau samahti i'tini kitabaki. lau samahti. Ya Allah, manik. Ya. Jika kamu izinkan, jika awak benarkan, berikan saya buku. Saya buku awak. Buku awak, buku kamu. Ini kalau perempuan tak payahlah. I'tini kitabak. Ini kalau lelaki, lau samahta i'tini kitabaka. Kalau muannas, lau samahti i'tini kitabaki. Okey. Kalau dimatikan, kitabak. Tapi untuk perempuan ni, kalau sebab nak membezakan lelaki perempuan, maka sebutlah kitabaki. Kan? Hanya contoh. Ya, contoh ayat lain untuk penggunaan kata min fadlik, ya, dengan lau samahta. Ini macam kalau kata macam please lah. Kalau English, min fadlik tu macam penggunaan kata please. Kalau lau samahta macam kata excuse me. And excuse me. Itu dia. Perbezaan di antara dua dipanggil frasa kata ni, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi itu saja untuk malam ni. Nanti insya-Allah saya akan share untuk tambahan ni dalam grup. Kemudian juga ada sedikit lagi latihan yang lain berkaitan dengan apa yang kita dah pelajari pada malam. Dan dalam masa yang sama, tadi benda-benda ataupun peralatan elektronik, al-ajhizatul elektronikiyah allati qad ta'allamna fi hadhihi al-lailah, yang kita dah belajar pada malam ni, arju lakum an tahfazuha. Jadi Ustaz harap antum semua dapat menghafalnya. Kan? Insya-Allah. Ya. Okey. So ada apa-apa ayyus soal, tu boleh juga tanya ayyus soal mana, any question, ayyus soal. La. Hal antum mutaakkidun? Ustaz, yang berkenaan dengan yang tusa'ida ni, Ustaz cakap tadi kalau perempuan tusa'idi ni ke? Ya, betul. Bila ada an depan jadi an
tusa'idini. Kalau tak ada an, tusa'idina. Ni tu saya sebenarnya. Kita kalau kita puan lah ni tu tak ada. Itu kata kerja saja, membantu ataupun menolong. Anti, awak perempuan menolong. Tusa'idina. Tusa'idina. Awak perempuan membantu atau menolong. Kalau lelaki, Sekejap, dah nak habis dah. Tusa'idu. Anta tusa'idu. Anti tusa'idina. Okey. Itu ya, kita kata bagi fi'il mudhari'. Bagi anta lelaki, awak lelaki dan awak perempuan. Apabila ada an tusa'idina, na tu kena buang. Lepas tu kita baca daripada tusa'idina dia jadi tusa'idi. Jadi sebab daripada ada an. An tusa'idi. Awak menolong, membantu. Cuma ni tu siapa? Ni tu saya, untuk tolong saya. Antusa'idini. Kalau kata kerja saja itu tak ada. Tusa'idi daripada asal tusa'idi. Okey. Jelas? Baik, jelas tak? Okey. Ada lagi? Sudah ngantuk. Tak ada ya? InsyaAllah. InsyaAllah tak ada Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah selesai untuk kelas kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada antum semua untuk sama-sama dapat istiqamah dalam pembelajaran kita. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, soalan, insyaAllah jadi jangan segan, jangan silu dan jangan malu-malu untuk bertanya, insyaAllah. Jadi nanti ada nota tambahan ke apa nanti, insyaAllah kita akan share dalam grup. Ada begitu juga dengan latihan dalam 1-2 hari lagi, insyaAllah. Ya, syukran jazilan lakum wa ilal liqa wa ilal qadim, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah. Jazakallah khairan Ustaz.